Hari ini saya bersama dengan Barisan Pentadbiran Kerajaan Negeri Perak. Kami meneruskan iltizam untuk mendekati rakyat secara langsung melalui penganjuran program Mesra Hari Bertemu Pelanggan. Ini siri pertama bagi tahun 2026 yang berlangsung di Stadium Indra Mulia. Penganjuran Hari Bertemu Pelanggan ini mencerminkan komitmen keterusan kerajaan negeri untuk memastikan perkhidmatan awam sentiasa mudah diakses serta responsif terhadap keperluan rakyat tanpa mengira latar belakang dan provokasi. Pada hari ini, terdapat sebanyak 216 aduan yang diterima melibatkan pelbagai isu rakyat. Sepanjang tempoh 1 Januari hingga 31 Disember 2025 yang lalu, kerajaan negeri telah pun menerima sebanyak 1,119 aduan menerusi 8 siri Hari Bertemu Pelanggan, di mana 1,011 aduan telah diselesaikan melibatkan kadar penyelesaian keseluruhan sebanyak 90.35%. Hari ini sebanyak 96 kaunter perkhidmatan melibatkan pelbagai jabatan dan agensi kerajaan negeri kita sediakan, termasuk 2 kaunter bergerak, selain daripada pengisian tambahan seperti jualan murah dan jualan ramah yang memberi manfaat langsung kepada rakyat.